Tahu tak kenapa makanan-makanan rare kebanyakannya duduk dekat tempat-tempat macam ni? Selalu masa saya kecil-kecil, saya dengan mak saya, kalau check dekat Wikipedia, sekarang ada 16,000 jenis laksa. Pernah tengok tak laksa Pahang? Zakir Anas masuk, Zakir Anas. Oh, dah on dah. Oh, okey, sekarang ni kita berada dekat Taman Impianku Kuantan, dekat Pasar Tani. Bang, Pasar Tani bukan pagi. Salah. Pasar Tani dia ada juga petang. Kat sini hari Jumaat start pukul 5 sampai pukul 9. Apa beza Pasar Tani dengan Pasar Malam? Jom kita kerja apa ada kat sini. So, besar ke tidak tempat ni? Boleh tahan besar lah. Dulu masa saya kecil-kecil, saya dengan mak saya, kalau atas pukul 5.30, semut pun tak boleh lintas kat sini. Tempat ni besar. Ujung sana, ni area banyak makanan, barang-barang basah, sayur apa semua. Dekat sini pun ada lagi satu round. Kalau anda cukup tenaga, boleh tawaf 7 kali. Jom, kita tunjukkan apa yang best kat sini. So, ni section buah-buahan segar. So, apa yang membezakan Pasar Tani dengan Pasar Malam? Pasar Tani dia wajib letak tanda harga macam ni. Dan kalau anda nak tengok buah-buah yang rare, macam ni. Buah Master nama ni, JDM daripada Jepun. Bukanlah, ini manggil Jepun orang panggil. So ni section bahagian-bahagian barang basah lah. Ada macam-macam jenis haiwan, ada daging, ada ikan, ada ayam dan juga sayur. Saya masa kecil-kecil ni japa vegetable. Saya kalau cerita, jangankan korang, dengan saya pun tak percaya. What? Tahu tak kenapa makanan-makanan rare kebanyakannya duduk dekat tempat-tempat macam ni? Sebab dia orang dah tak nak commit dah, sewa kedai mahal apa semua kan. Jadi meniaga seminggu sekali pun dah cukup. Tengok ni. Ni, sate dia ada macam-macam jenis. Ni ada sate sendi, sate tulang, dia ada sate perut, sate urat, sate lemak, sate kambing. Oh, siapa yang buat diet keto, dijemput datang ke Pasar Malam Taman Impian. Ada macam Jackson. Kalau check dekat Wikipedia, sekarang ada 16,000 jenis laksa. Laksa mentakak, laksa temeloh, perak, Kelantan kan. Pernah tengok tak laksa Pahang? Laksa Pahang ni, dia kuah dia merah ke kuning-kuningan hijau. Jumpa korang beli je lah, memang sedap. Mak, ni kuih benda nama dia? Ni, ni. Yang ni pulut dakap. Pulut dakap, dalam dia pulut. Pulut luar, dalam ada pisang. Pulut luar, di dalam inside is a banana. So ini nama dia Tepung buku. Salah. Puteri dara 2 sebilik. Puteri dara 2 sebilik. Biasa kuih hakok dia bentuk 4 segi kan. Yang ni bentuk dia lain sikit. Dia bentuk 6 segi. Dia macam pentagon sikit. Yang ni pakai gula merah, gula nissan, ni gula putih. Yang ni nampak macam hakok tapi bukan. Ni kuih bakar nama dia. Ya, studio. Apa yang tak cukup lagi footage? Kemah biru yang sama je semua ni kemah biru ni. Japa vegetable. Dek, ada jumpa japa vegetable tak? Tak ada. Kejap.